Antara satu feature di dalam akaun Emasgate Public Gold yang ramai lagi belum tahu adalah sebenarnya gram yang kita simpan dalam akaun bukan sahaja boleh tukar dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Puan sebenarnya boleh juga untuk fizikalkan emas tersebut dalam bentuk emas perhiasan bergrade 999. Yes, tuan-puan dengar betul. Emas perhiasan dalam bentuk 999. Tuan-puan boleh dapatkan cincin, gelang, rantai, semua daripada akaun Emasgate. Konsep fizikalkan emas perhiasan daripada akaun Emasgate ni sama sahaja macam mana kita fizikalkan gold bar ataupun dinar. Gram akan ditolak daripada baki akaun tuan-puan dan kita hanya akan tambah pos upah sahaja. Jadi buat siapa yang dah mulakan simpanan emas dalam akaun Emasgate, tuan-puan sebenarnya boleh ambil peluang untuk cuba keluarkan emas dalam bentuk emas perhiasan seperti cincin, gelang dan sebagainya. Caranya mudah saja, tuan-puan boleh tekan pada button withdraw and then pilih pada PG Jual. Ikut saja ke mana sistem bawa tuan-puan dan sekiranya ada masalah, tuan-puan boleh saja kontak introducer masing-masing yang belum lagi ada akaun Emasgate Public Gold tapi tuan-puan berminat untuk menabung emas sebenarnya dalam bentuk emas perhiasan, boleh cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bimbing tuan-puan dengan sebaiknya.